Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Line clear. Alhamdulillah, semua hari ni cikgu Tempur menyambung balik apa yang cikgu buat yang tertangguh punya kerja. Cikgu sambung untuk menyiapkan ikat bata di kandang cikgu Tempur lah. Ni cikgu ikat penuh dan juga separuh lah. Nanti besok sambung balik dan cikgu akan post video ni untuk proses menyiapkan bata setinggi 2 kaki. Okey, cikgu plan memang macam ni. Cikgu yang untuk pertama ni cikgu akan buat untuk 2 kaki dan 3 kaki lagi untuk pagar cikgu lah. Jadi cikgu akan buat mengikut step by step. Cumanya bab plaster ni memang gagal. Jadi tengok macam mana nak belajar ke upah orang. Tu tengok pada keadaan dan situasi dan juga pendapatan cikgu Tempur. Okey, terbaik. Kawasan cikgu Tempur tengah nak mencantikkan dan juga untuk menyiapkan lah secepat yang mungkin. Boleh tahan agak ni. Tu dia projek cikgu Tempur untuk episod kali ni. Untuk pengetahuan semua, ni cikgu Tempur menggunakan bata simen ataupun bata pasir lah. Cikgu buat setinggi 2 kaki, di mana tapak bawah tu cikgu ikat bin dan juga buat ikat 9 lah. Okey, dan seterusnya ikat bata sepanjang tu. Ni dia besi ni cikgu buat. Potong sepanjang 6 kaki, tanam sekaki. Dan juga cikgu akan tebuk dengan drill untuk masukkan pagar yang cikgu belilah. So cikgu rasa besok ni cikgu nak siapkan untuk besok yang tu. Dan cikgu nak try masukkan dia punya penutup ni. Penutup dan juga tebuk dia punya lubang untuk ikat pada pagar yang akan cikgu buat lah. Ni tahan tu. Ni view daripada tepi ni. Proses cikgu nak menyiapkan pagar. Kita buat sendiri. Selagi ada daya kita buat, tak ada daya kita rehat. Tu dia. Ni yang cikgu buat dulu lah sebelum ni. Tak siap lagi ni. Orang kata pelan-pelan kayuh itu lah kita buat. Ni pagar setinggi 3 kaki, panjang 8 kaki. Pagar ni cikgu buat lah untuk tutup sepanjang labeling dekat rumah cikgu Tempur ni. Tu dia. So hari ni wiring tengah buat. Okey. Ni untuk hari ni saja. Video ni akan cikgu post besok. Cuma untuk sambungnya pada pagi esok, insyaAllah cikgu akan cuba siapkan untuk naikkan bata sepanjang 2 kaki. Dan menyiapkan apa yang patut dan juga standby untuk tebuk besi lah. Sambung besok lah. Penat weh. Nak bersiap tu orang ni pun nasib baiklah ada mixer kan, ada pembantu anak cikgu Tempur. Kalau tak kerah. Sambung besok. Kalau tak ada alat tu boleh tahan penat lah kan. Jadi cikgu guna mixer ni lah. Hari ni cikgu nak sambung balik apa yang cikgu buat semalam. Dan insyaAllah akan siap pada hari ni lah untuk ikat bata sepanjang 2 kaki. 2 kaki lebih sikit lah biasanya kan, sebabnya cikgu pagar cikgu tinggi 5 kaki, tanam sekaki. Jadi cikgu akan siapkan aktiviti pagar cikgu pada hari ini. Okey, jom.
Okey, ni fasa terakhir, ikatan bata yang terakhir untuk 2 kaki bata, dan cikgu akan letak besi BRC tu untuk pagar cikgu tempur lah. Dan cikgu tengok akan tengok dulu sepanjang mana yang tahap mana, dan cikgu akan plaster lah. Plaster tak tahu bila nak buat. Yang penting sekarang ni nak tutup dulu bagi kambing ataupun orang kata nak lindung sikit lah harta benda yang ada kat dalam cikgu punya kawasan kandang cikgu tempur ni. Okey, inilah dia cara cikgu tempur ikat bata. Cikgu ulang balik lah. Yang pertamanya cikgu buat beam bawah. Yang kedua cikgu buat ikat 9 dan cikgu letak besi lah. Besi-besi yang boleh orang kata menahan dia daripada kuat sikit lah kan. Alhamdulillah, insyaAllah cikgu buat ni. Buat sendiri setakat ni. Okey, buah penamat ni. Allahuakbar. Siap sudah cikgu punya projek untuk pagar cikgu. Oh, tak tahan tak larat juga. Kita buat pelan-pelan lah kan. Tu dia cara pelan-pelan kita, cara orang kata cara pelan-pelan gitulah orang kata kan. Boleh kata 60% dah hampir siap. Cuma sekarang ni cikgu nak cari penutup. Tak dah beli dah penutup tu, tak tahu letak mana tahu kan. So hari ni yang ni cikgu buat tembok lah. Ni tembok cikgu tu buat ni. Okey, ni dah tembok yang cikgu buat ni. Untuk menghadang tanah dan juga tempat landscape cikgu tempur ni. Ni dia. Ni semua cikgu buat sendiri ni. Ni, tu dia herok petok tu. Tu dia semua sikit noh. Ni cikgu akan buat sikit-sikit lah. Ada masa cikgu buat sikit-sikit, tak ada keperluan sangat ni. Ni dia. Ini tapak gazebo cikgu. Cikgu nak buat gazebo kat sini. Sana tu menghadap view matahari terbenam. Cikgu nak buat gazebo 10 kali 12. 2 tingkat kot rasanya. Tengok macam mana nanti, insyaAllah. Okey. Ni saja cikgu buat ikat penuh ni. Sebab cikgu nak tulis tulisan sikit lah. Welcome to cikgu tempur punya ni. Ni dia. Dah hampir siap dah. Cuma sekarang ni nak plaster dan juga masukkan besi BRC tu lah. Boleh tahan juga nak buat benda ni. Kita buat sikit-sikit. Larat kita buat. Tak larat kita berhenti sat. Ni dia. Oh, alhamdulillah. Tunggu nak proses mengecat ni. Minggu ni proses mengecat. Upah ya. Mengecat cikgu upah orang rasanya. Tu dia. Alhamdulillah. Buat sendiri ya. Benda boleh buat kita buat sendiri. Alhamdulillah. Tu dia. Ni pintu masuk rumah cikgu. Ni kawasan kandang cikgu sebenarnya ni. Dalam proses mengemas kini. Okey, mengemas lah orang tanya, nak mencantikkan kawasan. Progres agak perlahan oleh kerana masa dan juga kerja-kerja lain lah. Jadi cikgu cuba buat yang terbaik. Dan terima kasih banyak-banyak pada mereka yang terus support cikgu tempur, yang bagi sokongan, yang mendoakan apa yang anda semua doakan kepada cikgu tempur. Semoga Allah membalikkan apa yang kembali kepada tuan-tuan yang support cikgu tempur. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, berlapangan serta sentiasa ceria-ceria selalu. Jadi untuk episod kali ini, cikgu nak tunjuk cikgu buat ikat bata je. Benda kita boleh buat, kita boleh buat. InsyaAllah. Tak boleh buat, kita belajar. Tak larat, kita berhenti. Siap juga nanti, insyaAllah. Tu dia. InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam jumpa lagi. Bye-bye.